Jom berikut menunjukkan isi padu dua jenis cecair perubatan antibiotik 1 ml. Cecair intravena. Cikgu baru tahu ni intravena ni apa dah. Okey, nyatakan nisbah isi padu antibiotik. Okey. So antibiotik kepada intravena. Masalah sekarang yang antibiotik dibagi dalam mililiter. Yang intravena ni pula dibagi dalam 1 liter. Tak sama. Jadi dekat sini dia kata dalam nisbah mana ikut mana dia tak ada cakap. Jadi bolehlah ikut mana-mana. Maksud saya, cikgu nak ikut jadikan mililiter ke nak jadikan liter kedua-duanya. Okey, so cikgu bagi dua lah. Okey, katakanlah macam ni. Okey, 1 mililiter 1 liter. Jadi awak nak jadikan mililiter. Jadi yang kat sini ni jadikan mililiter. So 1 liter. Maksud cikgu berapa mililiter nak jadi 1 liter? Jawapannya ialah 1000. Okey, jadi maksudnya kat sini akan jadi 1 mililiter nisbah pada 1000 mililiter. Gitu. Tapi kalau dia nak dalam liter pula, jangan takut. 1 mililiter sama dengan 1 liter. Jadi 1 mililiter ni sama berapa liter? Jadi kena bagikan dengan 1000. Okey, jadi jawapannya ialah sifar 1. Jadi tulislah balik sifar 1 liter nisbah kepadanya ialah 1 liter. So mana boleh? Ni boleh, ni boleh. Sebab dia tak cakap. Yang penting dia punya unit sama. Itu je kan. Okey.